Sesiapa yang pernah pergi ke Argentina pasti akan bersetuju yang bandar di Argentina adalah antara bandar yang termahal di dunia. Malah, orang Argentina sendiri pun akan cuba bercuti ke negara yang lebih murah seperti Amerika Syarikat ataupun Brazil. Di Argentina, ada dua sistem harga. Satu untuk penduduk tempatan dan lagi satu untuk pelancong. Bayangkan barang yang sama tapi harga yang berbeza hanya kerana tuan-puan adalah seorang pelancong. Walaupun bandar-bandar di Argentina dikenali sebagai antara bandar termahal di dunia, tak bermakna ekonomi di Argentina pesat membangun. Rusuhan demi rusuhan dianjurkan oleh rakyat kerana kejatuhan mata wang dan penyusutan kuasa beli. Apabila mata wang semakin susut nilai, rakyat akan terdorong membelanjakan wang dengan segera untuk membeli barang. Cuba bayangkan kita bekerja di kedai runcit. Setiap 15 minit, kita kena berlari ke rak-rak barangan untuk tukar tag harga mengikut harga tukaran semasa. Bila jadi macam tu, tak semua orang dapat beli barang yang dikehendaki. Maka sistem barter akan digunakan sekali lagi. Pada waktu itu, aset fizikal seperti emas, perak, makanan, hartanah, ubat-ubatan, senjata, rokok, bahan bakar ataupun minyak akan menjadi lebih berharga berbanding wang kertas. Pendek kata, barang-barangan yang kita tak hargai masa ekonomi baik itulah yang akan menjadi bernilai sewaktu ekonomi jatuh. Jadi, sediakan payung sebelum hujan. Pastikan harta yang tuan-puan simpan bukan sahaja simpan dalam bentuk wang kertas sahaja. Jadi, ambil pengajaran dari apa yang telah berlaku di negara-negara lain. Takkan nak tunggu jadi pada negara sendiri baru nak ambil iktibar. Tukarkanlah sebahagian simpanan tuan-puan ke dalam bentuk aset fizikal seperti emas, perak dan hartanah. Bagi sesiapa yang nak mulakan tabungan emas serendah RM100 bersama Public Gold, anda bolehlah isi baik biru saya ataupun rujuk pin video saya. Saya akan guide anda sebaiknya.